membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Membina rumah tangga dengan kasih. 29 November 2025. Galatia bab 5 ayat 22 dan 23. Sebaliknya, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang segala ini. Ada banyak kualiti yang membentuk kehidupan keluarga yang baik, tetapi yang paling utama ialah kasih. Tanpa kasih, setiap usaha menegakkan keluarga yang sedang runtuh pasti akan gagal. Dalam petikan di atas, Rasul Paulus mengingatkan kita bahawa ada kuasa dalam kasih. Kasih perlu diutamakan di dalam kehidupan kita dan dalam keluarga juga. Kasih perlu nyata dan diamalkan setiap hari dalam memupuk kehidupan sekeluarga yang sihat. Apabila kasih nyata sebagai buah roh Tuhan di dalam sebuah rumah, ahli-ahli keluarga akan bertumbuh dalam prihatin dan melayan sesama sendiri. Kasih mengasihi mesti diamalkan. Ia perlu menjadi pilihan utama walaupun kita tidak ingin berbuat demikian. Dalam hal ini, kasih Yesus menjadi panduan terbaik kita. Kesabaran, ketabahannya menghadapi manusia, kesediaannya mengasihi kita dan bahkan kerelaannya mati untuk kita merupakan tauladan terbaik kepada kita. Ini ialah contoh Tuhan tujukan kepada kita melalui kehidupan, kematian dan kebangkitan anaknya yang dikasihi, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Akan tetapi, bukan senang menunjukkan kasih, ya. Ini sungguh benar dalam cara kita hidup bersama sebagai keluarga. Seperti kesembuhan dari balsam, kasih perlu diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan kita. Kebanyakan darinya mungkin menguji kemampuan atau keinginan kita untuk mengasihi. Di sini, kita harus mengikut jejak Yesus. Ini ialah caranya Tuhan inginkan kehidupan begini di dalam keluarga. Kita semua memerlukan kesegaran daripada Kristus yang diperolehi bila kita dekat dengannya dan mencari kebenaran yang hanya Yesus dapat berikan. Kasih dan pengampunan yang Tuhan tawarkan kepada kita melalui Yesus menyegarkan kita dan memberi kuasa untuk kita menunjukkan sifat-sifat ini kepada orang lain, bermula dengan mereka yang berada dalam keluarga kita sendiri. Oleh itu, biarlah Kristus ke dalam hati kamu dan memenuhi rumah kamu. Ingatlah bahawa juru selamat kita dilahirkan ke dalam sebuah keluarga manusia. Yesus lebih memahami cabaran berurusan dengan manusia daripada yang lain. Yesus ialah sahabat dan saudara kita. Dia akan menolong kita bila kita memerlukannya, terutama bila kita mencarinya di dalam firman Tuhan dan bersungguh-sungguh dalam doa. Sewaktu kamu berhubung dengan yang lain di rumah, mintalah Roh Kudus Tuhan memberi kamu kebijaksanaan dalam keadaan yang sukar, belas kasihan yang berlimpah apabila pengampunan diperlukan dan kasih untuk menaungi semua perhubungan dengan ahli-ahli keluarga. Kita berdoa, Bapa Syurgawi, bantulah saya melayani keluarga saya dalam kasih dan kesyukuran, seperti Engkau hendak saya lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.